Tahukah anda, di sebalik Amerika Syarikat dan China, wujud sebuah negara yang kini paling tidak boleh disentuh oleh kuasa-kuasa besar dunia. Mengapakah negara itu adalah Malaysia dan mengapa negara-negara gergasi pun tidak mampu mengenakan tekanan ke atasnya? Malam ini, kita akan membongkar kebenaran yang tersembunyi. Di manakah terletaknya negara yang paling dikaji dan diperhitungkan di dunia? Negara yang dianalisis dengan paling teliti dan dilayan dengan paling berhati-hati. Kebanyakan orang mungkin akan menamakan Amerika Syarikat atau China. Namun, nama yang berulang kali muncul di akhir setiap laporan strategik ialah Malaysia. Ini kedengaran aneh. China boleh dikenakan tarif sekelip mata, Rusia boleh disekat sepenuhnya. Malah negara sekutu pun tidak terlepas daripada kad tekanan. Tetapi, entah mengapa, apabila berhadapan dengan Malaysia, semua orang seakan terkunci mulut. Malaysia diklasifikasikan sebagai pemboleh ubah berisiko. Namun tiada siapa yang berani menyentuh pemboleh ubah ini. Tiada siapa yang cuba menahannya, apatah lagi cuba menyingkirkannya. Kini, dunia tidak sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, sebaliknya, mereka sedang membuat perhitungan. Jika tekanan dikenakan, apa yang akan runtuh? Jika ia disingkirkan, sistem mana yang akan terhenti? Dan saat Malaysia mengubah haluannya, siapakah yang akan menerima tamparan paling hebat? Negara yang paling perlu diawasi, tetapi juga negara yang paling tidak boleh diusik. Mulai sekarang, saya akan ceritakan sebab di sebalik perhitungan ini, mengapa dunia tidak dapat menekan Malaysia. Setelah mendengar semuanya, jika anda sudi, sila tinggalkan komen majulah Malaysia. Kata-kata semangat itu pasti akan menjadi kekuatan besar bagi seseorang yang memimpin negara ini. Nama saya Elizabeth Miller. Saya bekerja di Institut Kajian Strategi Pertahanan Amerika Syarikat, di mana tugas saya adalah untuk menganalisis secara bersepadu rantaian bekalan dan keselamatan negara. Cukuplah jika saya katakan bahawa saya berada dalam kedudukan yang melaporkan serentak kepada Rumah Putih dan NATO untuk anda faham betapa pentingnya peranan saya. Di atas meja saya, sentiasa ada timbunan dokumen strategik dari seluruh dunia. Menganalisis segala-galanya, dari pergerakan tentera China dan dasar tenaga Rusia, sehinggalah ke kad sumber Timur Tengah dan penyusunan semula industri Eropah, adalah tugas harian saya. Hari itu juga merupakan pagi Isnin yang biasa. Pentagon memberikan satu tugasan baharu. Tajuknya ringkas, mengapa sekatan dan tekanan tidak berkesan terhadap Malaysia. Pada mulanya, saya tidak menganggapnya sebagai satu perkara besar. Menganalisis sebuah negara kuasa pertengahan, pastinya tidak begitu sukar. Saya meneguk kopi saya dan membuka fail itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Apabila saya meneliti dokumen strategik China, perkataan Malaysia muncul berkali-kali. Dalam rantaian bekalan semikonduktor, bahan termaju, dan strategi bateri, nama Malaysia sentiasa ada. Lalu saya beralih kepada dokumen Rusia. Perkara yang sama berlaku. Dalam senario pembinaan semula pasca perang, Malaysia diperhitungkan sebagai pemboleh ubah yang amat diperlukan. Timur Tengah juga begitu. Dalam strategi pelaburan masa depan untuk era pasca minyak, Malaysia diklasifikasikan sebagai rakan kongsi yang inovatif. Saya duduk di meja saya, merenung skrin untuk seketika. Ini bukan satu kebetulan. Dalam setiap dokumen, tidak kira sama ada dari negara lawan atau sekutu, nama Malaysia pasti disertakan. Tiada satu pun negara yang pernah saya analisis sebelum ini muncul dalam bentuk sebegini. Biasanya, sesebuah negara hanya disebut dalam bidang tertentu atau sebagai salah satu pilihan. Tetapi Malaysia berbeza. Dalam semua dokumen strategik, Malaysia bukan dianggap sebagai pilihan tetapi sebagai satu prasyarat. Seolah-olah ia diperhitungkan sebagai sesuatu yang mesti wujud, seperti air dan udara. Saya bertanya kepada rakan sekerja saya, seorang penganalisis bernama James. James, kau dah tengok ni. Kenapa nama Malaysia kerap sangat muncul? James mengangkat bahu dan menjawab, entahlah. Mungkin sebab ia negara penting kan? Negara penting. Ungkapan itu bergema di dalam kepala saya. Benarkah itu sahaja sebabnya? Saya mula menggali lebih dalam. Semasa membandingkan dan menganalisis dokumen sulit dari pelbagai negara, saya menemui satu corak. Tiada satu pun dokumen yang mencipta senario di mana Malaysia disingkirkan. Malah, dalam strategi pembangunan Afrika yang seolah-olah tiada kaitan langsung, teknologi tinggi yang dimiliki Malaysia turut diambil kira dalam perhitungan mereka. Ketika itulah saya sedar, ini bukan sekadar tugasan analisis biasa. Kemungkinan besar, cara saya memandang dunia selama ini adalah salah. Kepercayaan saya bahawa Malaysia adalah objek yang perlu diurus, bukan sebuah pusat kuasa, mula goyah. Saya memandang keluar tingkap. Langit Washington masih mendung seperti biasa, tetapi di dalam fikiran saya, sesuatu mula berubah. Sangat perlahan tetapi pasti. Pada hari Selasa berikutnya, saya membuat perjalanan ke markas strategi tentera laut di Norfolk, Virginia.
Ia bukan tempat yang biasa saya kunjungi, tetapi semasa mencari bahan berkaitan Malaysia, saya memerlukan data dari pihak tentera laut. Udara di dalam bangunan markas terasa sejuk. Semasa berjalan di koridor, seorang pegawai mengiringi saya ke bilik mesyuarat. Di sana saya diberikan sebuah laporan dalaman. Di muka depannya tertulis, Laporan Penilaian Keupayaan Penyelenggaraan dan Pembekalan Rantaian Kritikal. Ia adalah dokumen rahsia besar. Saya menyelak halaman pertama dan saya hampir tidak dapat bernafas. Laporan itu menyatakan dengan tenang bahawa limbungan kapal Amerika Syarikat sudah melebihi had kemampuannya. Menyelenggara sebuah kapal pengangkut pesawat mengambil masa 2 tahun lebih lama daripada yang dijadualkan dan pembinaan kapal selam terus tertangguh. Apa yang lebih mengejutkan adalah halaman seterusnya. Di situ, terdapat penilaian keupayaan sektor pembuatan Malaysia. Kadar ketepatan masa penghantaran 98%. Kadar kecacatan kualiti 0.03%. Dan yang paling menakjubkan ialah ketepatannya. Laporan itu menyatakan bahawa komponen yang memerlukan 5 tahun untuk dibangunkan oleh Amerika boleh dihasilkan oleh Malaysia dalam masa 2,5 tahun dengan kualiti yang lebih tinggi. Tangan saya menggeletar semasa membaca laporan itu. Adakah ini benar-benar dokumen yang disediakan oleh tentera laut negara saya sendiri? Seorang kapten tentera laut yang duduk di bilik mesyuarat itu bersuara. Dr. Miller, seperti yang anda lihat, keadaan kita tidak begitu baik. Anda mungkin berfikir kita yang melindungi Malaysia, tetapi sebenarnya, ia adalah sebaliknya. Komponen dari Malaysia yang memastikan armada kita terus beroperasi. Suaranya tenang, tetapi berat kata-katanya tidak terhingga. Saya bertanya, jadi adakah kita boleh mengenakan tekanan ke atas Malaysia sekarang? Kapten itu menggelengkan kepalanya. Mustahil. Separuh daripada armada kita digerakkan oleh komponen kritikal yang dihasilkan di Malaysia. Jika Malaysia berhenti membekalkan, armada Pasifik kita akan lumpuh dalam masa kurang dari 6 bulan. Mendengar kata-kata itu, saya terasa seram sejuk. Dalam penerbangan pulang ke Washington, saya terus berfikir, bukan Amerika yang melindungi Malaysia, tetapi Malaysia yang mengisi jurang teknologi Amerika. Kekuatan hegemoni kita bukanlah hasil usaha kita semata-mata. Negara bernama Malaysia secara senyap di belakang tabir telah menyokong kekuatan tentera kita. Setibanya di rumah, saya membuka komputer riba saya dan mula mencari lebih banyak maklumat. Saya mendapati bahawa walaupun reka bentuk kapal pengangkut pesawat dibuat oleh Amerika untuk menyiapkannya, keupayaan teknologi Malaysia adalah sangat diperlukan. Komponen enjin, sistem radar, malah keluli khas untuk badan kapal, semuanya menggunakan produk buatan Malaysia. Kita yang melukis pelan induk, tetapi Malaysia adalah negara yang menjadikannya realiti. Saya memandang keluar tingkap, bintang-bintang kelihatan di langit malam. Tiba-tiba satu fikiran terlintas. Selama ini kita memanggil Malaysia sebagai sekutu, tetapi sebenarnya, ia adalah talian hayat kita. Sekutu yang tidak boleh ditekan. Tidak, rakan kongsi yang tidak sepatutnya ditekan. Itulah Malaysia. Malam itu saya tidak dapat tidur. Seminggu kemudian, saya duduk di hadapan timbunan dokumen berkaitan China. Institut kami bertukar-tukar maklumat dengan beberapa badan pemikir strategik di Beijing melalui saluran tidak rasmi, sudah tentu. Hari itu dokumen yang sampai ke meja saya ialah penilaian dalaman oleh Institut Kajian Strategik Universiti Pertahanan Nasional China. Tajuknya, Penilaian Strategik Terhadap Malaysia. Sambil membuka fail itu, saya tertanya-tanya bagaimana China melihat Malaysia. Saya menjangkakan mereka pasti mempunyai banyak kad tekanan untuk digunakan. Malah, pada masa lalu, China pernah mengenakan tekanan yang menyeluruh ke atas Malaysia berhubung isu penempatan sistem ketenteraan termaju. Mereka menggunakan segala cara, daripada menyekat pelancong, sekatan ekonomi, sehinggalah menghentikan pertukaran budaya. Saya sudah tentu menjangkakan China telah berjaya. Namun, selepas membaca dokumen itu, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Penilaian China adalah sebaliknya. Halaman pertama menyatakan, tekanan ke atas Malaysia adalah satu kegagalan strategik. Ia hanya mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap China dan mempercepatkan kemandirian industrinya. Saya membacanya sekali lagi. Saya fikir saya tersalah baca, tetapi perkataan itu tidak berubah. Dokumen itu memberikan perincian lanjut. Selepas tekanan dari China, Malaysia berjaya menghasilkan sendiri bahan semikonduktor dan dalam teknologi bateri, ia telah mengatasi China. Semua percubaan China untuk mengawal Malaysia telah memberikan kesan yang bertentangan. Saya bersandar di kerusi, ini bukan sekadar kegagalan. China sendiri telah mengakuinya, Malaysia bukanlah negara yang boleh dikawal dengan tekanan. Apabila saya menyelak ke halaman seterusnya, kandungan yang lebih menarik muncul. China tidak mengklasifikasikan Malaysia sebagai sasaran untuk diserap atau disingkirkan, tetapi sebagai pemboleh ubah yang perlu diurus.
Sebabnya sangat mengejutkan. Dokumen itu menyatakan, jika Malaysia disingkirkan, pembangunan kecerdasan buatan China akan terlewat 2 tahun, rancangan pengeluaran kenderaan elektriknya akan runtuh dan sektor perindustriannya akan terhenti. Malaysia adalah negara yang, apabila ditekan, akan menyebabkan pihak yang menekan itu sendiri yang bergegar. Saya meremang bulu roma apabila membaca bahagian akhir dokumen itu. Terdapat satu ayat yang berbunyi, Malaysia adalah negara yang tidak boleh didefinisikan, bukan sekutu, bukan musuh. Bukan negara lemah, bukan negara kuat. Ia berada di luar jangkauan perhitungan kita. Pasukan strategis China sendiri tidak tahu bagaimana untuk berurusan dengan Malaysia. Saya meneguk kopi saya. Ia sudah sejuk. China adalah negara yang merangka strategi paling canggih di dunia. Namun, negara itu sendiri mengakui bahawa strateginya tidak berkesan terhadap Malaysia. Selepas tekanan pada masa lalu, hanya ada satu pengajaran yang dipelajari China. Jika anda mengusik Malaysia, anda akan mencederakan diri sendiri. Malam itu, saya pulang ke rumah dan memberitahu suami saya, "Awak tahu, hari ini saya lihat sesuatu yang aneh. China kalah kepada Malaysia." Suami saya ketawa dan bertanya, "Adakah mereka berperang?" Saya menggelengkan kepala. Tidak, sesuatu yang lebih teruk daripada perang. Dalam perang tekanan, China telah menyerah kalah. Suami saya menunjukkan riak muka tidak percaya, tetapi saya yakin. Ini adalah fakta. Bulan berikutnya, saya ke Brussels untuk menghadiri Persidangan Keselamatan Eropah. Persidangan itu diadakan di Ibu Pejabat NATO dengan tema Strategi Pembinaan Semula Pasca Perang Rusia. Bilik persidangan dipenuhi pakar dari seluruh Eropah. Wakil dari Jerman, Perancis, United Kingdom dan Poland semuanya hadir. Persidangan bermula dan wakil Jerman memulakan pembentangannya. Kandungannya adalah mengenai permintaan pembinaan semula yang besar selepas Perang Rusia berakhir. Infrastruktur, perumahan, kilang, kemudahan pelabuhan, semuanya telah musnah. Sambil meneliti dokumen, saya perasan satu perkara yang aneh. Dalam senarai calon rakan kongsi pembinaan semula, tiada negara Eropah yang disenaraikan. Semasa waktu makan tengah hari, saya bertanya kepada Pierre, wakil Perancis, mengapa syarikat-syarikat Eropah tidak terlibat dalam pembinaan semula? Pierre mengeluh dan menjawab, bukannya kami tidak mahu terlibat, tetapi kami tidak boleh. Rusia tidak mempercayai kami. Mereka fikir kami akan mengenakan sekatan lagi sebaik sahaja perang berakhir. Saya mengangguk. Ia masuk akal. Bagaimana pula dengan China? Saya bertanya lagi. Pierre tersenyum pahit. China lebih bermasalah. Mereka mungkin akan meminjamkan wang, tetapi mereka akan meminta anda menjual jiwa anda. Adakah Rusia mahu menjadi negara bawahan China? Ketika itulah saya mula memahami situasinya. Rusia tidak mahu pihak Barat dan juga tidak mahu China. Selepas persidangan, saya kembali ke hotel dan mencari semula dokumen berkaitan Rusia. Institut kami mempunyai pasukan yang menganalisis dokumen strategik Rusia. Saya membuka fail yang mereka hantar. Di dalamnya, terdapat senario pasca perang yang disediakan oleh sebuah institut di bawah Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia. Saya terkejut apabila membacanya. Rusia sudah pun mempunyai jawapannya. Dokumen itu menyatakan dengan jelas, rakan kongsi pembinaan semula mestilah Malaysia. Sebabnya juga dinyatakan secara khusus. Malaysia tidak meletakkan syarat politik, mematuhi tarikh yang dijanjikan dan yang paling penting, menyelesaikan tugas sehingga akhir. Saya membaca ayat terakhir itu berkali-kali. Hanya Malaysia negara yang mampu menyelesaikan tugas sehingga akhir. Inilah kesimpulan pakar-pakar Rusia. Eropah akan berhenti di tengah jalan atas sebab politik, China akan menuntut balasan yang berlebihan, tetapi Malaysia akan menyelesaikannya seperti yang termaktub dalam kontrak. Rusia mungkin telah bertahan dalam perang, tetapi mereka memutuskan bahawa masa depan mereka adalah mustahil tanpa Malaysia. Halaman seterusnya mengandungi maklumat yang lebih menarik. Ia adalah analisis prestasi syarikat pembinaan Malaysia di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Rekod mereka membina bandar di padang pasir, pelabuhan di dalam hutan dan menyiapkan projek walaupun sejurus selepas perang disenaraikan satu persatu. Penganalisis Rusia setelah melihat ini menjadi yakin. Jika begitu, Malaysia pasti mampu membina semula Siberia. Saya memandang keluar tingkap. Lampu-lampu bandar Brussels mula menyala pada waktu malam. Tiba-tiba satu fikiran terlintas. Dunia pasca perang menuntut tindakan lebih daripada kata-kata. Sebab Rusia memilih Malaysia adalah mudah. Malaysia membuktikannya melalui kerja, bukan kata-kata. Sebuah negara yang lebih mempercayai kontrak daripada politik dan penyelesaian kerja daripada janji. Itulah Malaysia. Saya menutup komputer riba saya. Korak itu mula kelihatan jelas. Amerika, China, Rusia, semuanya memerlukan Malaysia atas sebab yang berbeza. Dan keperluan itu bukan pilihan, tetapi satu kemestian.
Bulan berikutnya, saya meneliti laporan mengenai Timur Tengah. Ia adalah dokumen strategi pelaburan dana kekayaan Berdaulat Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu. Ini bukan dokumen awam, ia adalah bahan mesyuarat strategi dalaman yang diperoleh institut kami melalui saluran khas. Di muka depannya tertulis, kelangsungan hidup di era pasca minyak. Saya menyelak halaman pertama. Kebimbangan negara-negara Timur Tengah ditulis dengan jelas. Minyak akan habis suatu hari nanti. Jika kita tidak bersedia untuk hari selepasnya, kita akan kembali ke padang pasir. Rasa cemas mereka dapat dirasai melalui setiap perkataan. Saya terus membaca. Halaman seterusnya menyenaraikan calon rakan kongsi pelaburan. Amerika Syarikat, Eropah, China dan Malaysia. Setiap satu diberi penilaian. Saya melihat bahagian Amerika. Teknologi terbaik tetapi banyak kes projek gagal. Risiko kontrak disebabkan oleh pemboleh ubah politik. Saya mengerutkan dahi. Beginikah Timur Tengah menilai Amerika? Bahagian Eropah lebih pedas. Kos buruh tinggi, kemajuan kerja perlahan, kelewatan yang kerap disebabkan oleh peraturan alam sekitar, kurang memahami ciri-ciri unik Timur Tengah. Bagaimana pula dengan China? Kos murah, kelajuan pantas. Tetapi masalah kualiti yang berterusan. Tiada perkhidmatan selepas jualan. Perlu pembinaan semula dalam tempoh 10 tahun. Saya menggelengkan kepala. Tiada satu pun negara yang memuaskan. Kemudian, saya membaca bahagian Malaysia. Saya menahan nafas. Kadar penyiapan 99%. Kadar ketepatan penghantaran 96%. Mempunyai pengalaman pembinaan di padang pasir, lautan dan kawasan pergunungan. Rekod penyelesaian projek tanpa kemalangan selama 50 tahun di Timur Tengah. Di bawahnya, tertulis dengan dakwat merah. Malaysia tidak menjual teknologi, tetapi pengalaman menyempurnakan projek. Saya menggariskan ayat itu. Pengalaman menyempurnakan projek. Ungkapan yang tepat. Apa yang dibeli oleh Timur Tengah dari Malaysia bukanlah bangunan atau kilang. Ia adalah kepercayaan bahawa kerja itu akan diselesaikan sehingga akhir. Pengalaman membina bandar di tengah padang pasir, pulau buatan di atas laut dan lapangan terbang di tempat yang tiada apa-apa. Itulah yang cuba dibeli oleh Timur Tengah. Bab seterusnya menyenaraikan contoh-contoh khusus daripada projek bandar masa depan Arab Saudi, loji tenaga nuklear UAE sehinggalah ke Stadium Piala Dunia Qatar, Malaysia terlibat dalam semua projek teras ini. Minit mesyuarat pegawai dana berdaulat juga dilampirkan, di mana salah seorang daripada mereka berkata, kami tidak menganggap Malaysia sebagai subkontraktor, tetapi sebagai rakan kongsi untuk kelangsungan hidup. Sambil minum kopi, saya berfikir, kerabat diraja Timur Tengah bukanlah bodoh. Dengan wang minyak, mereka telah mengalami dunia selama berpuluh-puluh tahun. Sebab mereka memilih Malaysia adalah jelas. Amerika dan Eropah hanya berjanji, China menyiapkannya dengan cepat, tetapi Malaysia menyiapkannya dengan sempurna. Halaman terakhir dokumen itu mengandungi kesimpulan. Hanya Malaysia yang mampu mengubah wang yang diperoleh dari minyak menjadi masa depan. Saya bersandar dan memandang sailing. Tanpa Malaysia, Timur Tengah tidak dapat bersedia untuk era pasca minyak. Seluruh masa depan mereka bergantung pada rakan kongsi bernama Malaysia. Tiba-tiba saya sedar, Malaysia tidak menjual barangan. Ia mencipta masa depan. Dan ia melakukannya dengan menunjukkan kejayaan di tempat di mana negara-negara lain telah gagal. Apa yang diamanahkan oleh Timur Tengah kepada Malaysia bukanlah projek pembinaan, tetapi nasib negara mereka. Saya mengeluh sambil menutup dokumen itu. Bagaimana mungkin sesiapa boleh mengenakan tekanan ke atas negara seperti ini? Minggu berikutnya, saya menghadiri Forum ASEAN di Kuala Lumpur. Bilik mesyuarat di bangunan Kementerian Pertahanan Malaysia sunyi. Di luar tingkap, pemandangan Bandar Raya Kuala Lumpur terbentang. Wakil pihak Malaysia, Dr. Ismail memulakan pembentangannya. Ia mengenai strategi penyusunan semula industri Malaysia. Saya terkejut semasa membaca bahan yang diedarkan. Kerana Malaysia mengakui batasannya sendiri. Dr. Ismail berkata dengan suara yang tenang, kami menghadapi kesukaran untuk beralih ke industri baharu kerana penuaan penduduk. Kekurangan tenaga kerja muda dan kos yang tinggi untuk mengubah sistem sedia ada menjadi cabaran. Saya mengangguk. Ia adalah satu pengakuan yang jujur dari Malaysia. Semasa waktu makan tengah hari, saya berbual dengan Dr. Ismail. Mengapa negara-negara lain tidak dapat berubah secepat itu? Saya bertanya, ingin tahu. Dr. Ismail meletakkan cawan tehnya dan menjawab, kerana mereka belum siap. Kami sebaliknya sudah siap pada era 1990-an. Ia adalah satu rahmat pada masa itu. Tetapi kini ia menjadi satu sumpahan. Saya cuba memahami maksud kata-katanya. Malaysia adalah negara yang dioptimumkan untuk abad ke-20. Ia menjadi gergasi pembuatan dan menyertai barisan negara maju.
Namun kejayaan itulah yang kini menghalang perubahan. Sistem sedia ada terlalu sempurna, menjadikannya sukar untuk beralih kepada sistem baharu. Dr. Ismail mengeluh, tetapi dunia sedang cuba mengoptimumkan dirinya untuk abad ke-21. Mereka hidup dalam era yang berbeza daripada kita. Selepas pulang dari Kuala Lumpur, saya mengeluarkan semula dokumen Eropah. Ia adalah laporan dasar perindustrian Jerman. Di situ, saya menemui kandungan yang serupa. Jerman adalah yang terbaik di dunia dalam kereta enjin pembakaran dalaman. Tetapi peralihannya ke kenderaan elektrik adalah perlahan. Mengapa? Kerana berjuta-juta orang bekerja dalam industri sedia ada dan rundingan dengan kesatuan sekerja mengambil masa bertahun-tahun. Saya membandingkannya dengan maklumat mengenai Malaysia. Malaysia telah menjadi negara bertaraf tinggi dalam bateri kenderaan elektrik dalam tempoh 5 tahun. Bagaimana ia mungkin? Saya menemui jawapannya kerana Malaysia mempunyai lebih sedikit perkara yang perlu diubah. Rintangan politik juga lebih kurang. Perkara yang mengambil masa 3 tahun untuk Eropah capai persetujuan, Malaysia hanya perlukan 1 tahun untuk membuat keputusan dan melaksanakannya. Saya juga membaca laporan Perancis. Terdapat satu ayat di dalamnya. Kami menjadi terlalu siap, terlalu awal. Sistem kebajikan abad ke-20, undang-undang buruh abad ke-20, struktur industri abad ke-20, semua ini kini menjadi beban. Saya menggelengkan kepala. Diagnosis diri Eropah sangat tepat. Malam itu, saya membuat kesimpulan di rumah. Malaysia dan Eropah adalah negara yang menyempurnakan abad ke-20. Dunia pula adalah negara-negara yang sedang mengoptimumkan diri untuk abad ke-21. Perbezaan inilah yang menentukan kelajuan. Saya meletakkan pen dan memandang keluar tingkap. Langit malam Washington kelihatan. Tiba-tiba, satu fikiran terlintas. Kesempurnaan mungkin satu rahmat, tetapi ia juga boleh menjadi sumpahan. Malaysia dan Eropah terperangkap dalam sistem yang sudah sempurna. Struktur yang membuatkan mereka tidak dapat berubah walaupun mereka mahu. Tetapi dunia masih cair. Ia boleh bergerak pantas dan mengubah haluan. Ketika itulah saya sedar. Apa yang dituntut oleh abad ke-21 bukanlah sistem yang sempurna, tetapi sistem yang boleh berevolusi. Sebab mengapa Malaysia dan Eropah tidak dapat mengikuti kelajuan dunia bukanlah kerana mereka lemah. Ia adalah kerana mereka terlalu kuat dan kaku. Dunia berbeza. Ia belum lagi membeku dan itulah sebabnya ia pantas. Saya menutup buku nota saya dan mengeluh, dunia sedang berubah dan tidak banyak negara yang dapat mengikutinya. Bulan berikutnya, saya membuat perjalanan ke Asia Tenggara. Saya berada di Hanoi, Vietnam untuk satu forum ekonomi. Sebaik sahaja saya melangkah keluar dari lapangan terbang, haba yang lembap menyambut saya. Saya meletakkan bagasi di hotel dan menuju ke pusat persidangan. Di sana, saya bertemu dengan Ensek Nguyen, seorang pengarah di Kementerian Perancangan dan Pelaburan Vietnam. Beliau menyambut saya dengan wajah gembira. Dr. Miller, lama tidak berjumpa. Kami berjabat tangan. Duduk di bilik mesyuarat, beliau mengeluarkan satu dokumen. Tajuknya, Strategi Perindustrian Vietnam. Saya menyelak dokumen itu dan tangan saya terhenti pada satu halaman. Di situ tertulis, negara penanda aras, China telah dikeluarkan dari senarai itu. Sebaliknya, Malaysia diletakkan di tempat pertama. Saya bertanya kepada pengarah Nguyen, mengapa Malaysia, bukan China? Beliau tersenyum dan menjawab, China terlalu besar. Kami tidak boleh menirunya. Tetapi Malaysia berbeza. Malaysia bermula dari negara kecil seperti kami. Saya mengangguk. Saya faham kata-katanya. China berkembang dengan pasaran domestik yang besar, tetapi Vietnam tidak mempunyai pasaran seperti itu. Mereka perlu belajar cara untuk terus hidup melalui ekspor, seperti Malaysia. Pengarah Nguyen menyambung, Malaysia mengajar kami segala-galanya. Pengurusan pembuatan, kualiti. China hanya beri wang dan kemudian pergi. Selepas forum saya terbang ke Jakarta, Indonesia. Di sana saya bertemu dengan seorang setiausaha kementerian. Beliau menceritakan perkara yang sama. Kami sedang membina kilang usaha sama dengan syarikat Malaysia. Mereka bukan sekadar membina kilang. Mereka melatih jurutera kami dan membina sistem pengurusan kualiti untuk kami. Saya bertanya, bagaimana pula dengan syarikat China? Beliau menggelengkan kepala. China bina dengan cepat dan kemudian pergi. Jika ada masalah, mereka tidak bertanggungjawab. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka akan datang untuk membuat pemeriksaan walaupun selepas 10 tahun. Saya mencatat. Malaysia memilih perkongsian jangka panjang bukan keuntungan jangka pendek. Seorang ahli ekonomi yang saya temui di New Delhi, India, juga mengatakan perkara yang sama. India menyekat pelaburan China, tetapi kami mengalu-alukan pelaburan Malaysia. Kenapa? Kerana Malaysia benar-benar memindahkan teknologi. China hanya membawa pekerja mereka sendiri, tetapi Malaysia membangunkan bakat tempatan kami.
Saya kembali ke hotel dan menyusun maklumat saya. Vietnam, Indonesia, India, semua negara ini menjadikan Malaysia sebagai contoh. Mengapa? Saya menemui sebabnya. Kerana Malaysia adalah negara yang benar-benar telah mendaki tangga pembangunan. Pengalamannya dari negara miskin pada tahun 1960 menjadi negara maju pada tahun 2000. Jadi itulah proses yang ingin dipelajari oleh negara-negara membangun. Yang lebih penting, Malaysia sudi berkongsi pengalaman itu. China berjaya, tetapi ia memaksakan caranya sendiri. Eropah mempunyai pengalaman, tetapi ia adalah cerita lama. Malaysia pula terus berkembang sehingga baru-baru ini dan menyampaikan pengetahuannya dalam masa nyata. Saya memandang keluar tingkap. Pemandangan bandar malam New Delhi kelihatan. Kereta yang tidak terkira banyaknya bergerak dan bangunan-bangunan tersegam indah. Negara-negara ini sedang melalui jalan yang pernah dilalui oleh Malaysia 30 tahun lalu. Dan Malaysia bertindak sebagai pemandu arah di jalan itu. Saya menulis di dalam buku nota saya, strategi umum negara membangun adalah elakkan China, belajar dari Malaysia. Malaysia adalah satu-satunya negara yang tahu langkah seterusnya. Saya meletakkan pen dan mengeluh. Malaysia bukan lagi sekadar hak pembuatan. Ia telah menjadi buku teks pembangunan. Bagaimana mungkin sesiapa boleh mengenakan tekanan ke atas negara seperti ini? Mustahil. 3 bulan kemudian, saya duduk di pejabat saya di Washington. Di atas meja, terdapat timbunan dokumen yang saya kumpulkan sejak beberapa bulan lalu. Amerika, China, Rusia, Timur Tengah, Malaysia, Eropah dan negara-negara membangun. Semua dokumen ini menunjukkan kesimpulan yang sama. Saya duduk di hadapan papan kekunci dan mula menulis laporan akhir saya. Laporan yang akan diserahkan kepada Majlis Keselamatan Negara di Rumah Putih. Tajuknya ringkas. Mengapa sekatan dan tekanan tidak berkesan terhadap Malaysia? Saya menulis ayat pertama. Laporan ini menggariskan penilaian semula strategik terhadap Malaysia. Jari jemari saya menari di atas papan kekunci. Saya menyusun kes-kes dari setiap negara, satu persatu. Amerika tidak dapat menyelenggara armada lautnya tanpa Malaysia. Industri China akan goyah jika ia menekan Malaysia. Rusia memerlukan Malaysia untuk pembinaan semula pasca perang. Timur Tengah mengamanahkan masa depan pasca minyaknya kepada Malaysia. Eropah tidak dapat menandingi kelajuan Malaysia. Negara-negara membangun menjadikan Malaysia sebagai contoh. Saya berhenti menaik dan memandang keluar tingkap. Sungai Potomac kelihatan. Cahaya matahari berkilauan di permukaan air. Tiba-tiba, saya teringat diri saya beberapa bulan yang lalu. Saya yang berfikir bahawa Malaysia adalah objek yang perlu diurus, bukan pusat kuasa. Betapa silapnya saya. Kini, barulah saya faham. Saya kembali menghadap laporan saya. Saya perlu menulis bahagian kesimpulan. Jari jemari saya diletakkan di atas papan kekunci. Apa yang harus saya tulis? Apakah jawapan yang diinginkan oleh Rumah Putih? Mungkin mereka mahu saya mencari cara untuk mengawal Malaysia. Tetapi saya tidak boleh melakukannya. Saya perlu menulis kebenaran. Saya menulis ayat pertama kesimpulan, Malaysia bukan lagi satu pilihan. Saya menyambung dengan ayat seterusnya. Ia telah menjadi satu entiti yang tidak boleh disingkirkan maupun ditekan. Saya berhenti seketika. Adakah ayat ini betul? Saya membacanya semula. Ia betul, inilah kebenaran yang saya temui. Tibalah masanya untuk menulis ayat terakhir. Saya menarik nafas. Dan saya menaik. Malaysia adalah prasyarat kepada kestabilan tatanan dunia. Saya menekan kekunci enter. Laporan itu selesai. Saya menyimpan fail itu dan bersandar di kerusi. Petang itu saya berada di bilik mesyuarat Majlis Keselamatan Negara di Rumah Putih. Pegawai-pegawai tinggi duduk di sekeliling meja panjang. Penasihat Keselamatan Negara, Timbalan Setiausaha Negara, Timbalan Setiausaha Pertahanan, semuanya hadir. Saya memulakan pembentangan saya. Suara saya tidak bergetar. Sambil menyelak slide, saya menerangkan kes-kes dari setiap negara. Ekspresi wajah para pegawai beransur-ansur menjadi tegang. Ada yang mengangguk, ada yang mengerutkan kening. Saya sampai ke slide terakhir. Kesimpulan dipaparkan dengan jelas. Penasihat Keselamatan Negara bersuara. Dr. Miller, jadi apa yang boleh kita lakukan? Saya menjawab, mengakui bahawa Malaysia bukan lagi entiti untuk kita kawal, tetapi rakan kongsi yang perlu kita bekerjasama. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Timbalan Setiausaha Pertahanan bertanya, jadi bagaimana jika Malaysia meninggalkan pihak kita? Saya berfikir sejenak, dan saya menjawab dengan jujur, perkara seperti itu tidak akan berlaku. Malaysia juga memerlukan kita. Tetapi mulai sekarang, kita perlu menerima hakikat bahawa Malaysia juga mempunyai pilihan. Mesyuarat berakhir dan saya keluar. Sambil berjalan di Taman Rumah Putih, saya memandang ke langit. Langit biru terbentang luas.
Buat pertama kalinya, saya sedar. Dunia telah berubah dan kedudukan Malaysia juga telah berubah. Kewaspadaan adalah satu amaran dan kebergantungan adalah satu pengakuan. Sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara dunia terhadap Malaysia membuktikannya. Negara yang paling menakutkan bukanlah negara yang kuat. Negara yang boleh mengubah haluannya, itulah yang benar-benar menakutkan. Malaysia kini telah menjadi negara seperti itu. Sambil masuk ke dalam kereta, saya berfikir dunia tidak mempertahankan Malaysia kerana mereka menyukainya, mereka mempertahankannya kerana mereka tidak boleh melepaskannya. Inilah pengajaran paling penting yang saya pelajari selama beberapa bulan ini. Sambil memandang keluar tingkap, saya tersenyum. Kerana mulai sekarang ia adalah era di mana Malaysia yang akan membuat pilihan. Bagaimana cerita hari ini? Jika anda sudi, sila tinggalkan komen Majulah Malaysia. Kata-kata semangat itu pasti akan menjadi kekuatan besar bagi seseorang yang memimpin negara ini.